Tuan Rahmat Fitri. Selama 1 jam kita dah dengar. 15 minit pertama kita cerita macam mana boleh masuk poli, boleh di-involve dalam siasatan. Kemudian setengah jam berikutnya cabaran-cabaran yang tuan hadapi. Kemudian kita masuk pula, kita tak jemu ke mendidik masyarakat apa semua ni. Tuan, perjalanan tuan ni satu perjalanan yang panjang, yang penuh berliku istilahnya. Kalau dengar daripada tuan cakap tadilah, bukan mudah untuk menjadi Rahmat Fitri Abdullah. Dan saya percaya benda yang sama juga dilalui oleh pegawai-pegawai penyiasat di luar sana, khususnya yang terlibat dalam siasatan jenayah komersial, terpaksa berhadapan dengan kartel orang-orang besar, orang-orang kaya. Ini bukan nak siasat curi rantai tepi jalan ni. Kita nak berhadapan dengan satu gergasi yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Tuan, bagaimana tuan melihat kehidupan tuan sepanjang ini? Saya bersyukur ibu bapa saya support saya, isteri saya support saya, anak-anak saya support saya. Saya risau kalau tekanan yang saya lalui ni menjejaskan diorang ataupun memberi impak kepada mereka. Tu saya kadang-kadang tak boleh terima kalau kecaman yang diberikan kepada semua pegawai polis tu, kadang-kadang saya rasa tak masuk di akal. Macam kita ni kerja ni macam tak tahulah, macam kita ni hari-hari buat benda yang salah je. Saya puji juga bos saya, hari-hari buat kebaikan pun dia tak pernah fikir nak show off, tak pernah fikir nak tunjukkan kebaikan dia. Ni kelebihan yang ada pada bos saya. Tak apa Mat, kerja je Mat, kita buat je kerja Mat, biarlah kena kecam pun dia tak marah, walaupun orang hina dia dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah, kalau kekuatan saya, yelah of course di peringkat umur sekarang ni kan, saya berpegang kepada yang atas lah. Tuan, bukan satu benda yang mudah untuk meninggalkan jawatan dan pangkat itu tanpa passion dan juga prinsip yang kuat. Tak ada tuan. Orang semua terkejut tuan, kenapa saya pilih untuk keluar bersara awal daripada PJRM. Tapi saya yakin yang atas tu. Dan perjuangan saya adalah untuk membantu masyarakat. Itu yang saya pegang. Cuma saya berharap satu saja. Saya harap kalaulah Allah nak bagi satu kekuatan tu, tak perlu bagi kat saya, tak apa. Bagi dekat ibu bapa saya, isteri dan anak-anak saya. Tuan, diorang sebenarnya yang banyak berkorban tuan, bukan saya. Saya dah dilatih untuk keras macam gini, saya tak ada masalah. Yang kesian diorang tak salah. Diorang bukan orang yang sepatutnya melihat dan membaca ayah dia dicaci, dihina, dimaki dan sebagainya. Tak tuan, saya hari-hari saya fikir diorang je. Kalau saya cakap dengan rumah saya, kalau let's say saya pergi pun saya puas hati, sebab saya dah cuba bagi yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyat di luar sana. Tuan, saya malam saya tak rehat tuan. Saya edit video, saya share video, pelbagai video saya buat, semua untuk masyarakat. Dan anak pun dah tahu, papa hari-hari memang tu je lah kerja dia. Anak saya macam itu. Perjuangan saya hanya satu tuan, ni semua untuk bekalan masa saya tak ada, itu saja. Bos saya lepas saya bersara kos saya, dia risau. Saya tanya Datuk, kos saya dah apa Tok? Selalu bos minta tolong saya. Mat, aku risau kau Mat, takut kau tak ada duit nak makan. Kita bersara kan, tak ada apa kan. Saya kata, Alhamdulillah Datuk, saya okey, terima kasih Datuk ingat saya apa semua. Tuan, kalau kita yakin kita buat tu untuk Allah, Allah akan bantu kita tuan. Alhamdulillah, dengan apa yang ada, Allah sentiasa bantu saya. Terima kasih. Semuanya Allah. Kena yakin lah. So saya tak perlu risau tuan, sebab saya sekarang kerja untuk yang itu. Ya. Tuan,